tak anda, di negara jiran kita, Thailand, ada sebuah hutan larangan yang menyimpan kisah seram dan misteri paling banyak di seluruh Thailand. Hari ini, saya akan ceritakannya. Selamat sejahtera para peminat kisah seram. Kisah seram dalam episod kali ini saya percaya ramai pendengar yang memang sudah lama menanti-nantikannya, iaitu kisah seram di dalam hutan. Tidak kira berapa kali pun diceritakan, tahap keseraman dan ketakutannya, jika diberi markah 10, pastinya akan dapat 10 penuh. Apabila bercakap tentang seramnya hutan, tahukah anda bahawa di Thailand sendiri ada sebuah hutan yang dikatakan sangat misteri, penuh dengan kisah seram dan banyak teka-teki yang tersembunyi di dalamnya. Hutan yang saya maksudkan ini ialah Hutan Hala Bala di wilayah Narathiwat. Hutan Hala Bala terdiri daripada dua buah hutan, iaitu Hutan Hala di Betong, wilayah Yala, dan Hutan Bala di wilayah Narathiwat. Perkataan bala ini berasal daripada perkataan balah yang bermaksud terlepas atau melepaskan. Asal usul nama ini datang daripada seekor gajah yang lari masuk ke dalam hutan di sebelah daerah Waing. Manakala perkataan hala pula bermaksud penghijrahan, merujuk kepada orang-orang yang berhijrah dari bandar Patani pada zaman dahulu sehingga membentuk komuniti di sekitar hutan. Hutan ini juga mempunyai nama panggilan yang sering bertukar ganti. Pada mulanya, ia dipanggil Bala Hala. Penduduk di daerah Waing akan memanggilnya Bala Hala, tetapi mereka yang tinggal di Betong akan memanggilnya Hala Bala. Mungkin agak mengelirukan sedikit ya. Di dalam hutan Hala Bala ini, ada satu kisah menakutkan yang diceritakan oleh penduduk kampung. Ia adalah sebuah legenda tentang penemuan hantu penanggalan Melayu. Hantu ini dikatakan lebih ganas daripada hantu penanggalan biasa. Menurut kepercayaan, penanggalan Melayu ini berasal daripada seorang gadis hutan yang mati ketika bersalin. Apabila menyebut tentang gadis hutan, ia membawa kita kepada satu lagi legenda di hutan Hala Bala, iaitu tentang Batek atau suku kaum pemakan manusia. Hantu penanggalan Melayu ini dikatakan berasal daripada wanita Batik yang mati bersalin di dalam hutan. Sebenarnya, hutan Hala Bala ini mempunyai banyak lagi kisah misteri dan perkara yang menimbulkan tanda tanya. Ini mengingatkan saya kepada sebuah filem yang akan ditayangkan tidak lama lagi, iaitu Hala Bala Hutan Kerasukan. Filem ini mengisahkan tentang seorang anggota polis handalan dengan gelaran dan 100 mayat yang dipindahkan ke selatan Thailand bersama teman wanitanya yang sedang hamil. Dia kemudiannya diberi peluang untuk memulihkan namanya sebagai pertukaran untuk kembali bertugas di Bangkok. Misinya adalah untuk memburu ketua geng penjenayah gila yang melarikan diri dari penjara dan hilang di dalam hutan. Hala Bala, sebuah hutan larangan yang bahkan para pengembara pun tidak berani masuk bersendirian. Ini kerana di dalam hutan Hala Bala tersembunyi legenda suku kaum yang sangat mengerikan. Walaupun kisah seram dalam episod kali ini bukan berlaku di hutan Hala Bala, tetapi saya boleh jamin bahawa kisah seram yang akan saya ceritakan hari ini juga berlaku di dalam hutan. Boleh saya katakan, kisah hari ini tidak kurang menakutkan dan menyeramkan berbanding hutan Hala Bala. Sebelum kita teruskan, gunakanlah kebijaksanaan anda semasa mendengar. Kisah dalam episod ini adalah hasil temu bual pasukan saya dengan seorang pendengar. Saya akan gunakan nama samaran pendengar ini sebagai Encik Tui. Kisah hari ini bukanlah pengalaman Encik Tui secara langsung, tetapi pengalaman sebenar datuknya. Kisah ini sangat istimewa kerana datuknya tidak pernah menceritakannya kepada sesiapa pun sebelum ini. Ketika dia akhirnya dapat mendengar kisah ini, datuknya sudah sangat tua. Oleh itu, mungkin ada beberapa butiran yang tertinggal atau dilangkau. Gunakanlah kebijaksanaan anda semasa mendengar. Ya, kisah ini berlaku pada tahun 1976 ketika negara Thailand sedang bergolak. Tahun itu adalah tahun berlakunya peristiwa 6 Oktober. Pada waktu itu, berlaku operasi pembersihan besar-besaran terhadap golongan pelajar dan cendekiawan, menyebabkan ribuan pelajar terpaksa melarikan diri ke dalam hutan untuk menyertai Parti Komunis. Kebanyakan yang masuk ke hutan adalah mereka yang benar-benar berpegang teguh pada ideologi mereka. Namun, ada juga sekelompok kecil yang terpaksa masuk ke hutan kerana tiada pilihan lain. Datuknya berada dalam kelompok ini. Saya akan gunakan nama samaran untuk datuknya sebagai Atuk Ruang. Atuk Ruang mempunyai perwatakan yang menonjol. Dia seorang yang tidak suka melawan, pendiam dan lebih suka menjadi pengikut daripada pemimpin. Jika dijelaskan dalam bahasa orang muda sekarang, dia seorang yang nerd
dan pendiam. Pada masa itu, atuknya sedang belajar di sebuah maktab perguruan di bahagian timur laut Thailand. Dia turut serta dalam aktiviti politik kerana terikut-ikut dengan rakan-rakannya yang merupakan pemimpin gerakan. Sehinggalah peristiwa 6 Oktober berlaku. Ramai rakan atuknya menjadi sasaran kumpulan peronda kampung. Jika tertangkap, mereka mungkin akan dibersihkan dengan peluru atau ditahan. Sekumpulan rakannya melarikan diri ke dalam hutan. Sudah tentu, Atuk Ruang tidak lari bersama mereka kerana dia tidak mempunyai semangat ideologi yang kuat. Dia berniat untuk menjalani kehidupan biasa. Tetapi pada hakikatnya, Atuk Ruang terlalu optimis. Akhirnya, dia turut dituduh sebagai komunis dan menjadi buruan. Dalam masa 2-3 hari, mungkin ada pihak berkuasa yang akan datang menangkapnya. Dia tiada pilihan lain selain melarikan diri ke hutan bersama 3 orang lagi rakannya, iaitu Jan, Id dan Wichai yang juga menjadi buruan. Pada mulanya, mereka cuba menghubungi rakan-rakan yang sudah berada di dalam hutan dengan niat untuk menyertai parti komunis. Tetapi setelah difikirkan semula, mereka sebenarnya tidak mempunyai keinginan seperti itu. Mereka menukar rancangan. Daripada menyertai komunis, mereka hanya mahu bersembunyi di dalam hutan dan kemudian mencari jalan untuk pulang ke rumah. Dia dan 3 orang rakannya membawa beg galas dan masuk ke dalam hutan. Jika seseorang itu mahu menyertai komunis, biasanya akan ada orang yang datang menjemput dan membawa mereka ke kem di dalam hutan. Tetapi bagi kumpulan atuknya yang tidak berniat untuk menyertai, mereka terpaksa berdikari. Mujurlah, bapa saudara Id adalah seorang pemburu dan Id sendiri pernah masuk ke hutan bersama bapa saudaranya. Ini menjadikan Id orang yang paling berpengalaman berbanding 2 rakannya yang lain. Dalam pengembaraan kali ini, rakan inilah yang menjadi ketua kumpulan. Hutan yang atuknya masuki adalah hutan yang paling dekat, yang juga menjadi tempat persembunyian kem komunis. Keadaan hutan itu sangat subur. Sebuah hutan hujan tropika kering dengan pokok-pokok yang tinggi menjulang di luar imajinasi. Jika dalam keadaan biasa, atuknya pasti akan mengagumi keindahan alam semula jadi. Tetapi dalam situasi melarikan diri untuk hidup ini, dia tiada hati untuk mengagumi apa-apa. Dia hanya berjalan mengikut rakannya. Sepanjang perjalanan, mereka saling membantu, membuat tanda sebagai panduan. Mereka berempat berjalan terus sehingga sampai ke satu tempat yang dipenuhi akar-akar menjalar yang jika dipandang sekali lalu kelihatan seperti tirai. Tempat itu tidak jauh dari sumber air, sesuai untuk bersembunyi. Id pun mengajak rakan-rakannya untuk berkhemah di situ. Rakan-rakannya tiada bantahan. Apa kata Id, mereka ikut sahaja. Selepas itu, atuknya membantu mencari kayu api untuk menyalakan unggun api dan membuat buaian ringkas untuk tidur. Semua ini mengambil masa sehingga hutan mula menjadi gelap. Sebenarnya, di dalam hutan, suasana akan mula gelap seawal jam 4 petang. Dan apabila matahari terbenam, ia seolah-olah berubah menjadi dunia lain. Seluruh hutan menjadi gelap gelita, hanya diterangi oleh cahaya unggun api yang mereka nyalakan. Bunyi burung dan serangga di dalam hutan bersahutan, tetapi ia langsung tidak menenangkan hati. Mereka pun duduk makan makanan kering yang dibawa dan selepas itu berbual tentang keadaan politik negara untuk mengurangkan rasa takut. Apabila malam semakin larut, atuknya naik ke buaian dan tidur dengan mudah manakala rakan-rakannya bergilir-gilir berkawal. Atuknya tidak tahu berapa lama dia tidur, tetapi tiba-tiba dia terjaga kerana terdengar bunyi aneh dari kejauhan. Ada bunyi orang bercakap, bunyi langkah kaki, bunyi gendang dan pelbagai bunyi lain yang bercampur aduk. Bunyi itu terus kedengaran di telinganya. Pada mulanya dia tidak menghiraukannya sehinggalah dia teringat bahawa dia berada di dalam hutan. Sepatutnya tidak ada bunyi seperti ini. Dia pun membuka matanya dan melihat ke arah bunyi itu. Apa yang atuknya lihat adalah pemandangan yang sangat aneh. Dia melihat seakan-akan sebuah perkampungan. Di dalamnya ada orang yang memakai pakaian tradisional, bersarung kain dan memakai selendang. Orang ramai berjalan mundar-mandir. Atuknya melihat pemandangan itu dengan sangat jelas walaupun pada waktu malam. Seketika, atuknya terus memandang ke sana dan tertanya-tanya sejak bila ada kampung di situ. Tetapi dia teringat semasa hari masih cerah, dia tidak nampak pun ada kampung atau pondok di kawasan itu. Dia cepat-cepat memejamkan mata dan cuba tidur sehinggalah rakannya datang mengejutkan. "Hoi, bangun!"
Giliran kau berkawal, bangunlah. Tetapi apabila dia bangun dan turun dari tempat tidurnya, dia cuba melihat sekali lagi ke tempat yang dia nampak seperti rumah orang itu. Dia tidak nampak apa-apa lagi. Tiada rumah sesiapa pun di situ. Keesokan paginya, apabila semua rakannya bangun, dia pun bertanya, "Malam tadi, korang ada dengar bunyi pelik tak?" Wichai menjawab dia hanya mendengar bunyi serangga. Tetapi 2 orang lagi rakannya mendengar bunyi yang sama, seperti atuk ruang. Terutamanya Ed, yang secara senyap-senyap membuka mata untuk melihat, dan dia juga nampak perkara yang sama seperti atuknya. Ed berkata, apa yang mereka lihat itu mungkin adalah kota gaib atau alam bunian, kerana tempat itu memang mempunyai legenda yang diceritakan turun-temurun. Atuk ruang ternganga. Tidak pernah dia sangka akan dapat melihat kota gaib yang sering diperkatakan orang dengan matanya sendiri. Apabila teringat akan pakaian tradisional penduduk kampung itu, bulu romanya terus meremang. Penduduk kampung yang atuknya nampak itu pastilah orang dari kota gaib. Rakan atuknya yang bernama Wichai, seorang yang penakut, terus mencadangkan kepada mereka, "Hoi, kita kena pindah," kerana dia takut mereka telah menceroboh kawasan atau menghalang laluan makhluk-makhluk itu. Atuknya pun bersetuju. Ya, kita pindah. Kali ini, mereka berjalan menuju ke hulu sungai dan terus berjalan sehinggalah mereka terjumpa bangkai ikan yang ditinggalkan di atas tanah. Ada seekor ikan besar dan 2 ekor ikan kecil. Ia bukan bangkai ikan yang busuk, tetapi ikan yang baru sahaja naik dari air, masih segar. Seolah-olah ikan itu terjatuh dari bakul seseorang. Apabila melihat ke tanah, terdapat banyak kesan tapak kaki, seolah-olah baru pulang dari sungai. Mereka pun berfikir, ini bermakna kem komunis mungkin tidak jauh dari sini. Mungkin juga mereka akan berjumpa rakan-rakan yang telah masuk ke hutan lebih awal. Lalu mereka memutuskan, kita akan berkhemah di sini sahaja. Mereka mengambil ikan-ikan itu dan membakarnya untuk dimakan. Pada waktu siang di dalam hutan, tidak banyak yang berlaku. Atuknya tidak mengingati apa-apa kenangan pada waktu siang kerana tiada apa yang dilakukan selain duduk berbual tentang apa yang harus dilakukan seterusnya. Tetapi pada waktu malam, atuknya ingat dengan jelas. Malam itu adalah malam yang terpahat dalam ingatannya. Dia menceritakan malam itu mereka menyalakan unggun api dan duduk makan makanan kering di sekelilingnya seperti semalam. Tiba-tiba ada sesuatu yang aneh mula berlaku. Bunyi serangga yang riuh hanya kedengaran sekejap. Selepas itu seluruh hutan menjadi senyap sunyi. Ia senyap seolah-olah semua hidupan telah hilang dari hutan. Hanya kedengaran bunyi air sungai yang mengalir. Malah bunyi angin pun tiada. Pada mulanya, atuk dan rakan-rakannya tidak perasan apa-apa yang aneh. Sehinggalah Jan berkata, "Hoi, kuat betul bunyi air mengalir." "Ya, jelas bunyinya." Sejurus itu, tiba-tiba Ed bangun dan memandang sekeliling dengan riak wajah yang sangat terkejut. Dia kemudian mengeluarkan senapang dari beg galasnya dan memegangnya dengan erat. Tangannya menggigil. Atuk dan 2 orang lagi rakannya terkejut melihat Ed tiba-tiba mengeluarkan senapang. Wichai segera bertanya, "Hoi, kenapa ni? Ada apa? Kenapa keluarkan senapang?" Ed tidak menjawab apa-apa tetapi menyuruh semua orang diam. Ed kemudian memandang sekeliling, seolah-olah sedang mencari sesuatu. Sekejap kemudian, suasana mula kembali seperti biasa dengan bunyi serangga. Barulah Ed duduk semula dan menghela nafas panjang. Atuknya pun bertanya apa yang berlaku tadi. Ed menjelaskan, hutan senyap. Mengikut sifat semula jadi hutan, ia tidak akan pernah senyap kerana akan sentiasa ada bunyi burung dan serangga. Jika hutan menjadi senyap, itu tandanya ada sesuatu yang tidak kena. Setelah mendengar itu, semua orang mula merasakan pasti ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi apabila semuanya kembali normal dengan bunyi burung dan serangga dan melihat rakan mereka kelihatan tenang, semua orang turut berasa lega. Mereka fikir, malam ini mungkin tiada apa-apa yang akan berlaku. Tetapi pada malam itu, Ed berkata dia akan berkawal kerana berasa tidak sedap hati. Atuknya pun berkata, "Tak apa, aku temankan." Selepas makan malam, Jan dan Wichai pergi tidur di buaian masing-masing. Manakala atuk dan Ed duduk berkawal di hadapan unggun api. Masa berlalu sehinggalah jam 11 malam. Bunyi burung dan serangga mula menjadi semakin perlahan. Ed memandang wajah atuknya sambil mengangkat senapangnya sekali lagi. Seketika kemudian, telinga atuknya mendengar bunyi duk duk duk.
Bunyi itu datang dari belakang. Bunyinya seperti langkah kaki orang, tetapi bukan. Seperti langkah haiwan pun tidak juga. Bunyi itu kedengaran, kemudian berhenti, kedengaran, kemudian berhenti. Bunyi itu sangat dekat. Tetapi apabila ia semakin dekat, bunyi itu hilang sebelum mereka sempat melihat apa-apa. Atuknya menoleh kepada Ed dengan rasa takut dan bertanya, "Apa tu? Bukan harimau, kan?" Ed menjawab dengan muka serius, "Bukan harimau. Hutan ni tak ada harimau." Sekejap kemudian kedengaran pula bunyi aneh yang nyaring dari kejauhan. Ia bunyi yang kecil dan nyaring seperti bunyi burung. Apabila Ed mendengar bunyi itu, tangannya mula menggigil dan mukanya pucat. Tidak lama selepas mendengar bunyi itu, semak di hadapan atuknya mula bergegar. Atuknya menajamkan pandangan dan nampak di dalam semak itu ada 2 biji mata merah. Atuknya tidak tahu apa itu, tetapi ia membuatkan kakinya menggigil. Pada masa itu, atuknya segera menoleh untuk mengejutkan Jan dan Wicai. "Bangun, bangun." Apabila atuknya menoleh semula ke arah semak itu, dia mendapati makhluk itu telah muncul. Semua orang dapat melihatnya. Mereka berempat kini melihatnya dengan jelas dengan mata kepala sendiri. Rupanya sangat aneh. Tingginya sekitar 160 cm. Mukanya seperti manusia tetapi tidak sama seperti orang. Matanya merah, hidungnya pesek seperti monyet, rambutnya kusut masai, badannya kurus, lengan kecil, dada kecil, tetapi perutnya buncit. Tetapi yang paling mengejutkan adalah dari pinggang ke bawah, ia hanya mempunyai sebelah kaki. Semua ciri-ciri ini menyerupai hantu hutan yang penduduk kampung panggil hantu gonggoy. Atuknya terkejut, mahu menjerit tetapi suara tidak keluar. Ini kali pertama atuknya faham apa rasanya suara tersekat di kerongkong. Hantu gonggoy itu kelihatan sangat garang. Ia seolah-olah mahu menerkam ke arah mereka. Ed membuat keputusan lalu mengangkat senapang dan melepaskan tembakan. Pang! Bunyi tembakan bergema di dalam hutan. Hantu gonggoy itu kelihatan terkejut. Ia melompat ke belakang 2 langkah. Ed menembak lagi 2 das. Pang! Pang! Akhirnya, hantu gonggoy itu melompat lari ke dalam hutan sehingga tidak kelihatan lagi. Tempoh masa dari saat mereka mendengar bunyi sehinggalah ia muncul di hadapan mereka hanya beberapa minit saja, tetapi pada perasaan atuknya, ia terasa seperti berjam-jam. Selepas itu, atuknya membantu mengumpulkan kayu api yang dicari pada waktu pagi untuk menyalakan unggun api agar lebih marak. Kerana pada malam itu, tiada seorang pun yang berani tidur. Walaupun makhluk itu sudah lari ke dalam hutan, atuknya masih dapat mendengar bunyinya melompat duk-duk-duk. Bunyi itu kedengaran sepanjang malam. Bunyi nyaring seperti burung dan bunyi melompat duk-duk-duk itu kedengaran lama sebelum ia perlahan-lahan hilang. Pada masa itu, semua orang mengantuk tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Hendak tidur, takut. Sehinggalah matahari mula terbit, barulah semua orang dapat menghela nafas lega. Selepas ia pergi, mereka bertanya kepada Ed, "Itu hantu gonggoy, kan?" Ed menjawab, "Ya, hantu gonggoy. Pakcik aku pernah cakap hantu gonggoy tinggal dalam gua. Mereka suka kumpul harta, banyak harta. Ikan yang kita makan semalam mungkin harta dia. Orang tua-tua kata, kalau jumpa barang jatuh atas tanah dalam hutan, jangan ambil sesekali, kerana ia mungkin harta hantu gonggoy dan ia akan datang menuntut hartanya kembali." Atuknya, apabila teringat ikan yang dimakannya semalam, rasa mahu muntah. Rakan-rakannya yang lain juga menunjukkan reaksi yang sama. Semua orang berkata, "Aku dah agak dah, tak nak lah. Aku rela ambil risiko kat bandar." Ramai rakannya berkata, Aku tak nak dah." Wicai dan Jan mula bising, "Aku nak keluar dari hutan ni. Aku tak nak dah." Sudah tentu, Atuk Ruang sendiri lebih rela mengambil risiko ditangkap di bandar daripada diganggu hantu di dalam hutan. Akhirnya, semua orang memutuskan untuk keluar dari hutan walaupun baru 2 malam berada di sana. Mereka berempat bergegas berjalan keluar dari hutan. Tetapi di pertengahan jalan, rakan-rakannya mula bercakap dan merungut sepanjang jalan dengan perasaan geram selepas mengalami perkara gaib selama 2 malam. Baru masuk hutan beberapa hari dah jumpa hantu. Tak tahulah apa sumpahan hutan ni. Kalau tinggal 1 malam lagi, agaknya dah jadi mayat dalam hutan ni. Mereka terus bercakap tentang hutan dan hantu tanpa henti. Sehinggalah Ed yang berjalan di hadapan menoleh ke belakang dan berkata, "Korang semua boleh diam tak? Tahu tak, dalam hutan orang tak cakap pasal benda ni." Apabila Ed berkata begitu, semua orang terus senyap.
Tidak berani bercakap apa-apa lagi, Ed menoleh ke hadapan dan terus memimpin mereka keluar dari hutan. Ed berjalan mengikut tanda yang mereka buat. Mereka berjalan hampir sejam, tetapi nampaknya mereka seperti berjalan berpusing di tempat yang sama. Sehinggalah Jan berkata, "Ed, aku rasa kita dah lalu tempat ni 2 kali." Ed menoleh dan menjawab, "Wichai," dengan muka yang serius. "Aku ikut tanda sepanjang masa, tapi kenapa ia bawa kita balik ke tempat yang sama? Aku rasa kita dah sesat dalam hutan." Atuknya pun berkata, "Ed, tengok betul-betul. Mungkin itu bukan tanda yang kita buat." Sebelum memulakan perjalanan sekali lagi, kali ini semua orang saling membantu melihat jalan untuk mencari tanda. Kumpulan atuknya berjalan mengikut tanda itu terus menerus. Tetapi setelah berjalan seketika, tanda yang dibuat itu hilang dari tempat yang sepatutnya. Atuk dan rakan-rakannya hampir terduduk menangis di situ. Mereka pun memutuskan untuk berpatah balik, mungkin mereka tersalah jalan. Selepas berjalan seketika, jalan itu mula kelihatan biasa. Ia tidak jauh dari jalan asal. Tetapi mereka kini sedang berjalan kembali ke tempat di mana tanda itu hilang. Dan mereka ingat tempat itu kerana di situ ada sebatang pokok besar yang memerlukan 6,7 orang untuk memeluknya. Rakan-rakannya tahu bahawa mereka kini sedang berjalan berpusing-pusing di tempat yang sama. Mereka tidak mampu berkata apa-apa lagi. Harapan mereka kini hanya pada Ed seorang. Mereka bertanya, "Ed, kita nak buat macam mana?" Ed juga menunjukkan riak wajah yang serius. Dirinya bukanlah seorang penjejak hutan yang hebat. Pengetahuannya pun hanya cukup-cukup makan. Jika tidak terdesak, dia tidak akan lari ke dalam hutan. Pada masa itu, dia tidak tahu apa yang hendak dibuat sehinggalah teringat akan pesanan bapa saudaranya. Jika berlaku apa-apa yang tidak baik di dalam hutan, mintalah pertolongan daripada penunggu hutan dan gunung. Ed pun mengeluarkan colok yang dibawanya, menyalakannya dan memohon ampun kepada penunggu hutan. Pada masa itu, semua rakannya memerhati dari jauh. Mereka melihat Ed menyalakan colok dan juga rokok daun. Tidak sampai seminit, keajaiban pun berlaku. Atuknya melihat asap colok yang dinyalakan itu mengalir lurus ke satu arah. Ed segera menjerit, "Hoi, cepat ikut asap ni." Rakan-rakannya yang lain tidak berlengah lagi. Mereka segera mengikut asap yang terapung itu. Tidak sampai 10 minit, mereka menjumpai tanda yang mereka buat pada mulanya. Mereka berempat berjalan mengikut tanda yang dibuat. Kali ini, suasananya tidak seperti tadi. Atuknya tahu dengan gerak hatinya sendiri bahawa mereka berempat kini berjalan di jalan yang betul. Dan ini pastilah jalan keluar dari hutan. Selepas berjalan hampir sejam, dia melihat tanah di situ kelihatan seperti denai. Seolah-olah penduduk kampung sering berjalan di situ, memijak rumput dan tanah sehingga membentuk laluan yang jelas. Tidak lama kemudian, mereka berjalan mengikut laluan itu. Apabila melihat jalan yang normal, air matanya terus mengalir. Tidak sangka dia akan dapat melihat jalan tanah merah itu lagi. Selepas keluar dari hutan, mereka berempat berbincang, "Kita patut berpisah dan ikut haluan masing-masing. Aku rasa lebih baik kita jangan berkumpul lagi. Berpisahlah kawan-kawan." Atuknya sendiri berusaha mencari jalan untuk pulang ke kampung halamannya. Rakan-rakannya yang lain pergi mengikut haluan masing-masing. Tetapi atuknya mendapat khabar bahawa Ed kembali masuk ke dalam hutan sekali lagi untuk menyertai parti komunis setelah menerima jemputan daripada rakan-rakan di dalam. Sehinggalah atuknya kembali menjalani kehidupan di kampung halamannya secara senyap-senyap, cuba untuk tidak membiarkan sesiapa tahu bahawa dia pernah terlibat dalam politik. Sehinggalah pengampunan diumumkan, barulah atuknya dapat kembali menyambung pengajian perguruannya sehingga tamat dan berjaya menjadi penjawat awam seperti yang dirancang. Mengenai pengalaman masuk ke hutan kali ini, Atuk Ruang berkata kepada cucunya bahawa itu adalah perbuatan mencari nahas, tetapi ia juga merupakan pengalaman yang tidak akan dilupakan seumur hidup. Daripada seorang yang tidak percaya kepada perkara seperti ini, setelah melihat dengan mata kepala sendiri, atuknya terus percaya sepenuhnya kerana telah mengalaminya sendiri. Dia berkata, kalau tahu begini, lebih baik tidak masuk ke hutan. Lari balik ke rumah saja sudah selesai. Inilah satu lagi kisah yang Encik Tui dengar daripada datuknya. Bagaimana? Kisah seram di dalam hutan. Saya rasa kisah di dalam hutan ini sentiasa menakutkan kerana sifatnya sebagai hutan itu sendiri.
Terdapat banyak perkara menakutkan di dalamnya, seperti harimau jadian, hantu penunggu hutan dan pelbagai lagi kisah misteri yang berkaitan dengan hutan. Bagi saya, kisah seram di dalam hutan ini menduduki tempat pertama dari segi keseramannya. Bagi mereka yang masih belum puas dengan keseraman di dalam hutan, yang masih mahu mendengar kisah lain, walaupun kisah yang saya ceritakan tentang atuk ruang ini tidak berlaku di hutan hala-bala, tetapi jika anda semua ingin tahu apa lagi kisah seram yang ada di hutan hala-bala, pada 3 April ini di semua panggung wayang, saksikan filem hala-bala Hutan Kerasukan. Pada 3 April ini, bersedialah untuk merasai keseraman hutan ini. Keseraman dijamin oleh penulis skrip filem 13 Permainan Ngeri dan 4 Penjuru. Saya percaya tiada siapa yang tidak kenal dengan 2 filem ini, dengan hantu-hantu yang membuatkan ramai orang seram berhari-hari. Filem hala-bala Hutan Kerasukan ini diarahkan sendiri oleh Ia Kasih Tairat. Bayangkanlah betapa menakutkan, menyeramkan dan mendebarkannya filem ini nanti. Saya rasa filem hala-bala Hutan Kerasukan ini adalah filem hantu yang patut ditonton untuk menyambut tahun 2025. Sejak awal tahun, saya rasa belum ada lagi filem hantu Thailand yang menarik minat saya seperti hala-bala Hutan Kerasukan. Jangan lupa, ya, 3 April ini kita ada janji temu dengan hala-bala Hutan Kerasukan, sedia untuk menyeramkan anda semua di setiap panggung wayang. Sebelum berpisah pada malam ini, jika anda suka cerita hantu dan kisah seram, kita geng, jangan lupa 3 April ini kita ada janji temu dengan hala-bala Hutan Kerasukan. Selamat malam.